Gaji baru lepas RM3,000 tapi gatal nak angkat kereta import bulanan RM1,000 lebih. Berbaloi ke? Bergaya sekarang tapi merana kemudian. Ramai orang muda silap langkah. Kereta adalah liability. Sebaik saja tayar kereta anda keluar dari bilik pameran, nilai dia dah jatuh. Belum kira kos minyak, tol, servis, insurans dan cukai jalan lagi. Akhirnya, separuh gaji habis pada besi yang makin lama, makin murah nilainya. Iya, kereta memang keperluan untuk pergi kerja. Tapi belilah kereta yang ukur pada badan sendiri. Contohnya, kereta kompak tempatan. Baki duit tu kumpul untuk jadikan deposit harta tanah. Harta tanah adalah aset yang nilainya makin menaik. 10 tahun lagi, rumah anda boleh dijual dengan keuntungan. Kereta anda mungkin dah kena jual besi buruk. Biar pakai kereta biasa-biasa sekarang. Asalkan masa depan kewangan anda luar biasa. Setuju atau tak dengan saya? Komen pendapatan anda.